Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi pengajian kita. Kita pakai kitab Matan Arba'in, kitab hadis 40, susunan Al-Imam An-Nawawi. Malam ni Alhamdulillah kita akan memasuki kepada hadis seterusnya, hadis nombor 24 insyaAllah. Hadis nombor 24 dah betul dah. Bulan lepas kita habis hadis nombor 23. Malam ni hadis nombor 24 insya-Allah. Dan tuan-tuan ibu ayah, hadis pada malam ni merupakan hadis yang sangat panjang. Hadis qudsi yang panjang. Kalau ibu ayah tengok dekat kitab ibu ayah tu panjang. Saya ingat ni antara yang panjang di dalam Matan Arba'in ni. Tapi hadis ini membawa pengertian yang sangat besar. Hadis ini membawa satu kecintaan yang sungguh agung dan indah. Nilai sentimental yang ada pada hadis pada malam ni, tuan-tuan ibu ayah, cukup dahsyat. YB mai. Cukup dahsyat. Allahu Akbar. Jadi saya tak tahu boleh ke ataupun tidak kita dapat habiskan hadis ni dalam satu malam. Tapi subhanallah, saya tak tahu ibu ayah, malam ni dia ada nilai sentimental sikit pasal hadis ni. Hadis nombor 24 ni adalah satu manifestasi cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila Allah mencintai kita, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Innallaha azza wa jalla, Allah itu ketika mana idza ahibba fulanan, bila mana Allah mencintai seseorang, da'a Jibril, Allah akan panggil Jibril. Dan Allah akan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Bila Allah cinta kepada seseorang dalam kalangan kita ni, Allah akan panggil Jibril. Nabi SAW kata, bila Allah kata kepada Jibril, wahai Jibril, aku telah cinta kawan ni, fa'ahibbahu, cinta dia. Maka Jibril pun mencintai dia. Summa da'a Jibril ila ahli sama. Kemudian Jibril akan panggil seluruh penduduk langit. Kata Jibril, innallaha azza wa jalla, Allah itu yuhibbu fulanan, Allah sedang mencintai seseorang itu. Fa'ahibbahu, kamu semua cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Cinta itu tuan-tuan, bila dia bersama dengan kebersihan, kejernihan, keikhlasan, maka tidak ada benda yang dapat menjadikan alasan untuk dia menyembunyikan cinta itu. Kadang-kadang orang tu dia bercinta dengan seseorang, tapi dia tutup, dia sembunyi, dia takut nak isytihar. Kerana apa? Mungkin ada salah pada cinta dia itu. Mungkin dia cinta kaum sejenis dengan dia, mungkin cinta yang curang dengan dia, mungkin cinta yang belum pada usia dan ataupun umurnya. Adalah apa jua alasan manusia itu yang menyebabkan mereka menyembunyikan dan menutup cinta itu. Tetapi cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dia cintakan kita dan diisytihar kepada para kekasih dia, dan diisytiharkan kepada seluruh penduduk langit agar semuanya mencintai kita tatkala Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai kita. Kita telah baca hadis qudsi yang panjang. Kata Allah, ma yazalul abdi ayataqarrabani bin nawafil. Tidaklah hamba-hambaku itu yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri mereka denganku dengan amalan-amalan sunat. Ingat tak? Hatta ahibbahu, sehingga kan aku jatuh cinta kepada mereka. Idza habbtuhu, dan ketika mana aku telah cinta kepada mereka, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, dan aku akan menjadi pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Wa kuntu basarahu allati yabsiru biha, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa kuntu rijlahu, dan aku menjadi tangan dia allati yabtushu biha, yang dia bertindak dengannya. Wa kuntu rijlahu, dan aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Hadis itu panjang. Bagaimana Allah menceritakan ketika mana Allah telah cinta kepada kita, Allah akan
berada pada setiap gerak langkah kehidupan kita ini. Jadi malam ni juga hadis yang ke-24 ini lebih kurang demikian. Hadis Qudusi. Hadis Qudusi nak sambung, bukan nak sambung, nak mulakan, dan panjang. Saya tak tahu kita dapat habiskan ataupun tidak, tetapi tak apalah, saya cuba. Kalau tak dapat habiskan seluruhnya pun, insya-Allah konteks hadis tu tuan-tuan dapat. Cuba kita tengok. An Abi Dzar Al-Ghifari, daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni siapa? Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat Nabi yang dikatakan antara sahabat yang awal memeluk Islam ketika era di Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari bukan sahabat yang duduk di Mekah. Dia adalah daripada Bani Ghifar, suku Ghifar. Suku Ghifar ni duduk di perbatasan Mekah, laluan perdagangan. Abu Dzar Al-Ghifari ataupun nama sebenarnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Siapa dia? Dia adalah seorang kepala gangster. Suku Ghifar ini adalah suku yang yang duduk dekat kawasan persempadanan Mekah, laluan perdagangan, yang mereka ni tahan orang, pau duit, cekap lah. Dan adalah ramai-ramai yang cekap-cekap tu bukan sekadar pandai mencuri, pandai menyamur, pandai berlawan. Dan mereka ni sangat kuat sentimen sesama mereka ni. Dalam ramai-ramai yang cekang tu, Abu Dzar jadi ayahanda. Kira Abu Dzar ni kira cukup cekang sekali lah. Tetapi hidayah menerpa dalam hidup dia ketika mana Rasulullah SAW mendapat kewahyuan, maka dia mengirimkan adik dia. Bila dia dengar berita-berita tu, beritahu kata di Mekah sana ada orang mendakwa dia menjadi Nabi, menyebarkan sesuatu ajaran yang baru. Maka dia hantar adik dia pi. Adik dia nama Unais Al-Ghifari. Adik dia pi. Adik dia pi dengar duk perhati. Masa tu Rasulullah sangat baru. Tak ramai lagi masuk Islam. Sehingga Sayyidina Umar pun belum Islam pada ketika tu. Maka adik dia dapatlah beberapa benda. Maka adik dia balik pergi cerita dekat dia. Masa tu dia, adik dia dan mak dia. Dia dengan mak dia tunggu di luar. Adik dia masuk di Mekah, cek. Maka adik dia kata kat dia, wahai abang, aku dah masuk Mekah. Aku dah jumpa dah lelaki tu, nama dia Muhammad. Dia nampak beradab. Tu ayat dia tu. Unais ni kata kat abang dia, antara yang aku nampak pada dia, tak bolehlah Unais nak kata, abang apa yang dia kata tu betul aku dah cek dah. Tak lah, pasal dia pun tak tahu. Betul tak? Jadi apa yang dia boleh ukur pada seseorang itu bila dia bilang benda dia tidak ada ilmu? Dia nak ukur apa tuan-tuan? Ukur dengan adab lah. Pasal tu bila kita menyebarkan kebaikan, kita bercakap benda-benda dakwah, kita buat kerja-kerja kehidupan kita ni, adab come first. Sebab bila kita tidak ada adab, ilmu kita tinggi macam mana pun, sedap macam mana pun keilmuan kita, bila kita jalinkan dia dengan adab yang tidak ada, maka orang akan dapat melihat seolah-olah kita ni tidak ada apa-apa. Sebab tu benda pertama yang orang boleh menilai kita dan nampak kita adalah pada adab kita. Pasal tu Unais balik abang ke abang dia nampak beradab. Dan dia mengajak kepada makarimul akhlak dan akhlak-akhlak yang baik. Itu yang dia boleh ukur pun. Maka itu telah menjentik hati Abu Dzar Al-Ghifari ataupun Jundub bin Junadah ni untuk dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, dia masuk ke Mekah. Tuan-tuan ingat, masa ni awal. Masa ni orang tengah tegang ni, orang tak suka kat Islam. Dia nak pergi cari siapa, dia pun tak tahu. Dia pergi termenung hari pertama, pusing kot dataran Kaabah tu, dia tak tegur siapa pun tak tahu. Kan? Dia seorang-seorang orang luar. Esok dia pergi tunggu pula kot dataran Kaabah, dia tengok, siapa dia, kot nampak lagu Muhammad, kot lagu orang duk main sebarkan, tak ada pun. Tapi masa 2 hari dia duduk kelitin. Kelitin tak kelitin? Orang kita tahulah kelitin kan. Dalam live dia tak tahu. Kelitin ni maknanya apa? Mundar-mandir. Orang dulu guna hitam legam kan tau. Hitam legam. Dulu pada tu lagi orang panggil hitam beletik. Macam ni hitam beletik. Kalau orang tak guna dah hitam beletik. Orang kata hitam beletik. Beza dengan hitam legam ni apa? Hitam beletik ni hitam lagi. Hitam legam tu ya. Tak tahulah no. Kelitin. Kelitin ni maknanya pi balik. Maka Sayyidina Ali duk perasan dah. Ini nampak satu macam ni, duk usah balik. Jadi duk usah dah senyum. Abang. Tak kenal. Dia pun tak dengar. Esok dia main pula. Sayyidina Ali duk ada lagi. Apa abang? Senyum kan. Tak apa abang. Dia Abu Dzar tak berani tanya Sayyidina Ali, takut salah orang. Sayyidina Ali tak boleh tanya Abu Dzar, takut spy mana-mana luar nak baik. Sampai satu ketika tu Sayyidina Ali pun pecah tong. Orang kita kata pecah tong lah. Dan dia kata, apa kata abang cerita kat saya? Abang ni main daripada mana? Tak pernah nampak rupa. Cara ni ada tujuan ni bukan main saja. Sayyidina Ali mula dulu. Dah tinggal 3-4 hari duk renyah angkat tangan angkat tangan tak jadi. Dan terus Abu Dzar tegur. Sayyidina Ali tegur, abang main daripada mana?
Nampak lagu ada hajat, bukan orang sini ni. Maka Abu Zar kata, kalau saya cerita hajat saya, adik janji tolong tunaikan hajat saya. Sayyidina Ali kata, dia tak kenal siapa lagi ni. Dia kata, insya-Allah saya cubalah. Kalau kata benda tu makan cekak, saya cuba tunaikan. Maka dia cerita, aku mencari seorang lelaki yang dia membawa satu ajaran. Dia kata, ceritalah. Maka Sayyidina Ali tahu dia sedang mencari Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali pegang tangan dia, bawa dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi SAW, Nabi pun dakwah dia sikit, maka dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Maka Nabi beritahu kat dia, Nabi kata, Islam ni untuk hang dan untuk hang ke untuk kau hang sekali? Dia kata, untuk kau aku sekali. Maknanya apa? Dia ni kira yang dah besar. Sebab dia berani kata, aku balik kau bukan ikut punya. Cuma tu ada versi dia, tapi nak kata dia berani. Maka Nabi kata, dah dapat syahadah ni, balik kampung, sebarkan lelok, tunggu Nabi kata, tunggu sampai arahan baru keluar. Masa tu Islam masih sangat baru. Maka dia ni bangsa pailamnya orang. Dia tak puas hati, takkan nak tunggu saja kot. Dia keluar tu, dia pergi ke dataran Kaabah. Tengah orang ramai, tengah masa tu semua ada musuh dengan Islam. Dia boleh kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berisytihar. Dia isytihar lagu tu, benda yang paling orang pantang sekali. Lagu mana dia provoke lah. Dia pukul dia separuh mati, tuan-tuan. Masa itulah Al-Abbas main. Al-Abbas kata kepada orang Mekah, apa berani pukul dia? Apa tak tahu ke dia ni siapa? Belakang dia ada siapa? Dia ni suku Ghifar. Dia ni kepala kawasan ni. Kenapa pukul dia esok? Kaum dia takkan tinggalkan hampa. Esok hampa nak keluar menyerah payah. Panjang cerita lah. Lah kali Al-Abbas ni, saudara Nabi. Maksudnya Al-Abbas belum Islam pun. Al-Abbas jadi jaminan untuk dia dan bebaskan dia. Ada riwayat lain mengatakan lepas dia sihat, esok dia pergi isytihar lagi. Lepas tu dia ni jadi bangsa keras. Abu Zar Al-Ghifari. Tapi selepas dia masuk Islam, Abu Zar menjadi contoh teladan yang paling zuhud. Abu Zar ni yang paling zuhud sekali. Yang paling warak, yang bukan paling warak lah. Warak semua warak, tapi dia zuhud. Sebab tu pernah satu ketika Abu Zar Al-Ghifari minta kepada Rasulullah SAW nak pangkat jawatan. Nabi kata, innaka da'ifat. Hang ni da'if. Lemah. Lemah ni bukan maknanya lemah tak kuat. Kalau dia lemah tak kuat, takkan dia jadi ayah anda. Maknanya mungkin dalam hal politik, dia mungkin kurang self-assertiveness. Mungkin kurang ketegasan ke. Mungkin orang-orang yang jenis zuhud, sufi ni dia tak sesuai dengan politik. Dia mungkin dia sesuai untuk ibadat, macam tu. Sebab Nabi kita dia daif, bukan kita kata dia lemah. Dia kuat, dia bijak. Kalau dia tak bijak, dia tak jadi kepala. Kalau dia tak kuat, dia tak jadi taiko. Cuma Nabi kita dia daif, bermaksud dia daif politik. Maknanya apa? Orang macam dia mungkin tak sesuai masuk medan politik. Orang akan tendang dia, ataupun dia akan jatuh, ataupun dia akan dan sebagainya. Maka Nabi kita elakkan. Maka dia akhirnya dia meninggal dunia seorang-seorang di tengah padang pasir. Ini Abu Zar Al-Ghifari. Cerita dia panjang lah. Pada zaman Sayyidina Uthman, dia pindah duduk Syam. Maka dia pindah duduk Syam. Syam masa tu menteri besar Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, anak belakang Sayyidina Uthman. Kaya lah Muawiyah ni, menteri besar Selangor. Syam ni macam negeri yang kaya. Kaya, ada guard, ada semua. Maka dia raja hantar surat kritik Muawiyah. Maka Muawiyah pun tak tahan lah. Muawiyah hantar surat kepada Sayyidina Uthman, kata tolong tegur Ustaz, Abu Zar ni nanti dia kata kat aku sedar. Padahal Abu Zar ni ikhlas, Muawiyah pun ikhlas. Salah ke kaya? Tak salah kaya. Sebab jadi kita dah bagi alasan dulu dah kan. Muawiyah terpaksa tunjuk kekayaan dia. Bukan terpaksa lah, dia memang kaya. Sebab dia sedang menaungi negeri yang kaya. Kalau dia seorang menteri besar pada sebuah negeri yang kaya raya, dia pun naik wai suku ya, tak ada apa, miskin, susah, tunjuk zuhud, mungkin orang tak respect dia. So dia kena tunjukkan dia juga hebat dan kaya. Itu pendekatan Muawiyah. Abu Zar tak setuju macam tu. Abu Zar kata nampak abang ni berlebih-lebihan dengan harta, kemewahan dan sebagainya ni. Dia kritik Muawiyah. Muawiyah tak mau balas balik. Muawiyah hantar surat kepada Khalifah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman hantar surat kepada Abu Zar, hang tolong keluarlah Syam, hang pergi tempat lain. Jangan bagi bergaduh. Jangan bagi bergaduh sama-sama kita. Itu yang dia bawa diri tu. Akhirnya dia wafat di padang pasir. Itu Abu Zar Al-Ghifari. Baik tuan-tuan, sambunglah kita hadis ni. Baik. An Abi Zar Al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ni katakan ketika mana Nabi meriwayatkan daripada Tuhannya. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ni Nabi riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi sebut dan Nabi kata qala Allah taala, dan dia adalah hadis qudsi. Dia ada signal hadis qudsi. Dia ada beza dengan Quran.
Quran ini diturun secara mutawatir. Quran juga daripada Allah, hadis Qudsi juga daripada Allah, tapi dalam bahasa erti kata daripada Nabi. Hadis Qudsi pegang, pegang dalam keadaan haid boleh tak? Ulama bincang, tapi Quran tak boleh. Hadis Qudsi boleh tak baca dalam sembahyang? Tak boleh. Quran boleh, kan? Baik. Annahu qala, senang kalau Nabi kata, bila Nabi kata qala rabbi ataupun qala Allah azza wa jal, itu hadis Qudsi, senang. Bila Nabi sebut sendiri qala Allah, maka itu hadis Qudsi. Baik. Annahu qala, so kita tengok sama-sama, panjang ni, kita try dekat-dekat mana boleh. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kita titik dekat dulu. Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-Ku. Tengok ada dalam hadis ni Allah panggil kita dengan panggilan yang cukup indah. Wahai hamba-Ku. Kita telah beritahu sebelum ni, bila Allah panggil seseorang itu dengan panggilan wahai hamba-Ku, maknanya Allah mengiktiraf kedudukan dia sebagai hamba milik Allah. Antara benda yang kita nak rebut dalam dunia ini adalah untuk menjadi hamba yang diiktiraf oleh Allah, kita ini hamba dia. Sebab tu Allah ketika mana dia menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan Isra Mi'raj, Allah mengatakan apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Allah panggil dengan panggilan yang cukup indah, hamba-Ku. Baca Quran, Allah mengatakan orang yang mati itu, bila orang yang nafsul mutmainnah, bila dia mati, Allah kata apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu redha dan Allah redha. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam jemaah hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah syurga-Ku. Bila mana Allah telah mengisytihar kita, ya ibadi, Allahu akbar. Itu adalah kemuncak kenikmatan yang kita nak dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Bila Allah kata wahai hamba-Ku. Kita pun ada anak ramai. Allah tidak ada perbandingan dengan manusia. Cuma saya nak bagi contoh bahasa ya. Bila kita panggil anak kita, Bang Long, Mat, Kak Ngah, begitu ya. Tapi bila satu-satu masa kita nak pesan apa, anak abah, anak mak, kan? Masa tu benda yang kita nak habaq tu ada benda yang besar. Betul tak? Ada benda yang bersifat kasih, ada benda yang bersifat cinta. Wahai anak-anak abah, anak abah nak pergi dah ni. Momen kita iktiraf itulah. Allah kata ya ibadi, wahai hamba-Ku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman pada diriku sendiri. Tuan-tuan nampak tak Allah? Allahu akbar. Allah kata apa? Wahai hamba-Ku, kezaliman itu telah aku haramkan untuk diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan ia dalam kalangan kamu itu haram. Fala tazalamu, janganlah kamu berbuat zalim. Yang pertamanya, tuan-tuan, zalim ni apa makna? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ambil kasut letak kat kepala, zalim. Itu maknanya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Parking OKU, dia pergi parking kat situ, dia bukan OKU, zalim. Itu zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan kepada zalim adalah adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka Allah telah mengharamkan kezaliman pada Allah. Dalam Quran Allah kata apa? Allah tak akan sekali-kali, wa ma zallal bil ibad, Allah tidak akan sekali-kali menzalimi para hamba-Nya. Allah never menzalimi kita, melainkan kita menzalimi diri sendiri. Allah Maha Adil. Cuma keadilan Allah ini manusia kadang-kala tak mampu mencapai dengan panca indera mereka sendiri. Kadang-kala manusia itu mencari-cari keadilan Allah dalam neraca pertikaian, dalam neraca keilmuan manusia yang terbatas, yang akhirnya mereka akan mati dalam keadaan bertanya, di mana keadilan Allah? Mana kita nak dapat jumpa keadilan Allah? Ada orang yang solat tunggu balik, tak pernah tinggal, di hujung usia dia jadi jahat, saat kemudian dia mati masuk neraka. Ada orang hidup penuh dengan dosa dan maksiat, di hujungnya saat insaf, taubat, jadi baik, mati kemudian masuk syurga. Kita akan bertanya, di mana keadilan Allah? Ada orang duduk dekat negara 4 musim, seronok,
Bila main musim sejuk, puasa jadi senang, jadi singkat. Ada orang duduk di negara yang panas, siang jadi lama, puasa jadi lapang. Ada orang duduk dalam negara yang penuh dengan kekayaan, limpah ruah, nikmat, tidak ada peperangan dan sebagainya. Ada orang diuji dengan negara dia penuh dengan peperangan, kelaparan, rasuah dan sebagainya. Di mana keadilan Tuhan kalau kita mempersoalkan semua itu? Kerana itu keadilan Allah yang Maha Kuasa tak mampu dicapai oleh panca indera manusia, kerana kita tidak mengetahui segala-galanya. Allah Maha mengetahui. Keadilan Allah itu hanya mampu dicapai oleh kepuasan hati manusia hanya dengan kita meletakkan titik redha pada persoalan kita itu. Keadilan Allah adalah redha bagi kita. Bila mana kita redha, kita akan dapat melihat keindahan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana banyak benda yang sangat kita tak tahu atas dunia ni. Yang kita sangka kita tahu. Apa yang dalam hati orang, apa yang terselindung dalam rumah orang, apa di sebalik kalbu orang, kita tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui segala-galanya, tuan-tuan. Allah Maha adil. Itu kenyataan yang tidak ada siapa boleh sangka. Baik. Maka kata Allah telah mengharamkan kezaliman atas diri Allah sendiri. Dan waja'altuhu bainakum muharraman. Ini menarik kalau ibu ayah nak tanda. Allah jadikan kezaliman itu, waja'altuhu bainakum, Allah jadikan kezaliman itu antara kamu muharraman, sesuatu yang haram. Kemudian Allah sambung lagi, fala tazalamu, janganlah kamu menzalimi. Maknanya dalam istilah bahasa kita kata apa ni tau? Taukid, penguat. Allah dah bagi tahu dah, waja'alna bainakum muharraman. Aku jadikan kezaliman itu haram antara kamu. Fala tazalamu, jangan buat zalim. 2 kali Allah ulang. Nampak? Nah, abang kata Allah tak bagi sungguh kita berbuat zalim. Dan tazalamu, ustaz mungkin tahu. Dalam ni mungkin yang mengaji bahasa Arab. Tazalamu ni dimain daripada wazan tafa'ala. Tafa'ala ni khumasi. Wazan itu bermaksud wazan yang two way interaction. Tazalamu ni tafa'ala. Tazalamu. Tazalamu bermaksud bukan menzalimi orang, saling menzalimi. Itu tazalamu maknanya. Dia bukan menzalimi, dia bukan one way, dia two way. Tazalamu. Dia macam macam tu. Tazalamu. Betul? Two way. Tazalamu. Jangan kamu saling menzalimi. Allah tak bagi. Allah larang kita menzalimi. Dan tuan-tuan, kezaliman ni pula ada 3 jenis. Yang pertama, zalim yang paling besar adalah apa? Zalim yang terbesar ialah syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang kedua ialah kezaliman kepada diri sendiri. Sebab kita kata zalamtu nafsi, Rabbi zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, ya Allah. Kita berbuat makar, kita berbuat kejahatan, kita berbuat fahsyat, kita berbuat keburukan, kekejian yang akhirnya tubuh badan kita akan menanggung kesakitannya kelak. Kita buat mudarat yang akhirnya mengundang mudarat kepada tubuh badan kita sendiri. Itu kezaliman kepada diri sendiri. Itu peringkat kedua. Dan yang peringkat ketiga adalah kezaliman kepada selain daripada diri sendiri. Kezaliman kepada diri sendiri seperti mana kita dia buat zalim ke orang tu. Seperti mana kita dia buat zalim kepada orang tu. Baik. Boleh lagi tuan-tuan? Sambung. Maka kemahlah ayat ni. Di situ ayat pertama saja kemah dah. Ayat kedua. Nabi kata, Allah kata, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dallun. Wahai hambaku, semua kamu sesat. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kamu semua sesat, melainkan orang yang telah aku hidayahkan. Maka mintalah hidayah, akan aku berikan hidayah kepada kamu. Maknanya apa? Al-aslu, asal kita ini kalau tak dibiak, kita akan sesat. Kerana apa? Kerana kecondongan manusia itu adalah pada kesesatan dan keseronokan. Nabi sebut dalam hadis yang lain, huffat al-jannah bil makarih wa huffat an-nar bis syahwat. Dibentangkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga itu adalah jalan-jalan kebencian, jalan yang kita tak suka. Letih, tuan-tuan. Letih. Benda-benda baik ni letih. Nak kena sabar dengan orang, nak kena beralah, orang nampak bodoh dan kalah. Letih. Jalan-jalan syurga ni jalan makarih, kata Nabi, jalan yang orang tak suka.
Wa huffat anna bisyahwat, dan dibentangkan jalan neraka tu jalan syahwat, jalan-jalan semua orang suka. Nah, semua tak payah huraian lah, itu semua orang tahu. Jadi memang kalau kita dibiarkan tanpa panduan, kita akan condong ke arah situ. Condong ke arah situ. Lalu orang akan tanya kita, kalau macam tu Ustaz, kalau al-asal kita itu dal, sesat, maka macam mana kata Nabi dalam hadis yang lain? Nabi mengatakan apa? Kullu maulud yuladu ala fitrah. Semua bayi itu beranak atas jalan Islam. Fa abawahu, dan mak pak dia lah yang akan menentukan. Yuwahidinihi, mak pak dia lah yang menentukan. Yuwahidanihi, sama ada dia jadi Yahudi, au yunasiranihi, ataupun jadi Nasrani, au yumajisanihi, ataupun menjadi Majusi. Jadi hadis tu betul clash tak? Hadis ni Allah kata semua manusia tu asal jadi sesat, melainkan Allah yang akan bagi hidayah. Hadis ni pula Nabi kata semua manusia tu beranak Islam, melainkan mak pak dia lah bagi jadi Yahudi kan, Nasrani kan, Majusi. Hadis ni tak clash. Ini maknanya fitrah asal manusia itu memang memerlukan kepada Allah. Memang rasa bertuhan itu ada. Cuma dalam dia melewati hidup dia itu, dia akan condong pergi ikut sesat. Pasal sesat itu menyeronokkan. Kalau kita buka dalam syarah kata hadis ni, Nabi nak refer kepada sahabat-sahabat ataupun orang-orang jahiliah zaman itu. Kalau Nabi tak mai, kalau Allah tak datangkan Rasul membawa hidayah, membawa wahyu, maka nescayalah jahiliah itu akan terus sesat. Itu maknanya. Maka hadis ni tak clash. Dia tak clash. Maka itu sifat dia. Dan kita meminta hidayah kepada Allah. Dan Allah sahajalah yang berkuasa mutlak memberikan hidayah. Hatta Rasulullah SAW pun tak mampu memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah kepada Rasulullah. Walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, hang tak akan mampu memberi hidayah kepada sesiapa pun yang hang cinta, melainkan Allah lah yang berhak memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebab itu tuan-tuan, Abu Talib bapa saudara Nabi. Abu Talib ni jaga Nabi daripada kecil, bantu Nabi, lindungi Nabi. Dengan keberadaan batang tubuh Abu Talib di situ, orang tak boleh sentuh Muhammad ketika era itu. Ketika era Rasulullah SAW baru membawa Islam, orang tak puas hati kat baginda Nabi. Orang nak pukul, orang nak cerca, orang nak khianati dia. Tetapi dengan keberadaan batang tubuh Abu Talib di situ, orang tak berani buat. Abu Talib itu pernah menjadi benteng kepada Islam meskipun dia tidak pernah mengucapkan syahadah. Kita sehari berapa kali mengucapkan syahadah? Pernah kita merelakan tubuh kita jadi benteng kepada Islam? Belum tentu kita berani. Tetapi out of him itu, yang berkorban batang tubuh dia menjadi benteng kepada Islam itu, Allah pilih kita instead of him. Kita rasa kita siapa tuan-tuan? Dicorak-corak jarak ni, siapa kita ini? Berbanding dengan bapa saudara Nabi yang ada hubungan darah dengan Nabi, yang dengan adanya itu Nabi tidak disakiti. Nabi nak sungguh-sungguh agar bapa saudara dia Islam. Nabi nak sungguh-sungguh. Dan bapa dia juga pernah menjadi benteng kepada dia. Dengan adanya bapa saudara dia itu, orang tak berani buat apa kat Nabi. Lepas Abu Talib tak ada, barulah orang meltak perut atas belakang Nabi. Masa Abu Talib dia ada, dia pun tak berani. Kok jauh ya. Lelaki ini yang menjaga Nabi daripada kecil, yang menjaga amanah itu daripada kecil, memastikan Muhammad itu membesar dalam keadaan sihat, diberi didikan, diberinya jodoh, diberinya pekerjaan, diberinya kesihatan, kebajikan, dijaganya Muhammad itu. Bila dia membesar, satu saja Abu Talib tidak menerima hidayah, tapi jasanya besar kepada agama ini. Maka Allah memilih kita yang semayang lebih kurang tunggang taubah kemah, Quran pun sekali sekala, dosa dengan pahala berganti-ganti. Instead of him, Allah pilih tuan-tuan, saya, kita yang duduk di corok-corok tasik geluguak ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah sayangkan kita. Orang akan bertanya, adakah Allah sayangkan kita lebih daripada Allah sayangkan Abu Talib? Tentunya. Kerana itu Allah hadiahkan Islam kepada kita. Makcik ni tak ada siapa-siapa dah, Ustaz. Duduk di kampung-kampung je, siapa pun tak kenal. Allah kenal. Trilion, zilion manusia daripada dulu sampai akan datang itu, kita antara yang Allah cabut dua keluar, terima hidayah Islam, nikmat keislaman itu. Yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang akhirnya kalimat itu menjadi penyelamat kita daripada azab neraka. Berapa ramai orang yang baik atas dunia ni tuan-tuan, yang tidak dapat mengecap nikmat itu.
Nikmat mengucapkan la ilaha illallah. Orang putih sana, kalau rajin tengok gambar cerita macam Mighty Ship kat National Geography, mereka keluar duit mereka sendiri, mereka convert kapal jadikan hospital bergerak, pergi ke Afrika, bantu orang, mereka siap bawa balik virus sakit pula. Orang putih yang tak Islam ni lah. Ini orang mereka ni hati baik, bantu orang, tapi mereka tidak menerima hidayah. Atas hidayah da'i dan hidayah atas dunia, kita tak nampak hidayah kepada dia. Instead of kita ni yang tak tahu mana buat kerja untuk agama ni, tapi Allah masih sayang kita, bagi kita makan, bagi kita rezeki, bagi kita hidayah. Tuan-tuan, Abu Talib lepas dia meninggal dunia, Nabi teriak, Nabi istighfar 70 kali, istighfar tak berhenti, minta agar Allah ampunkan Abu Talib, hadiahkan Abu Talib syurga. Ini Allah kata, innaka la man tahdi innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak boleh memberi hidayah kepada orang yang kau sayang, wahai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang bagi. Sebab tu tuan-tuan, nanti kita baca sirah, di penghujung dah sirah nanti ni, Abu Quhafah. Abu Quhafah ni bapa kepada Sayyidina Abu Bakar. Masuk Islam. Tua dah. Telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak, beruban ambil dah. Dia akhirnya dia masuk Islam. Tua dah. Bila dia mengucap kalimah syahadah, Abu Bakar tentunya seronok. Abu Bakar pun dah tua pada masa itu. Bapa dia terima Islam. Nabi senyum. Tapi Abu Bakar best friend, dia faham senyuman Nabi tu. Maka dia kata, ya Rasulullah. Nabi senyum lagu senyum sebab, tuan-tuan faham tak? Senyum sebab. Senyum nak teriak-teriak. Abu Bakar faham. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau tangisan kesebabkan itu dapat digantikan dengan menukarkan keislaman bapa aku dengan keislaman bapakmu, Abu Talib lah. Abu Talib bapa saudara Nabi tapi bahasanya bapa. Dengan keislaman Abu Talib, aku rela bapa aku tak masuk Islam, gantikan Islam itu kepada Abu Talib. Kalau itu boleh membuatkan Nabi senyum. La hawla wala quwwata illa billah. Ini apa tuan-tuan? Kecintaan sahabat kepada baginda Nabi SAW. Dia rela gadaikan keislaman bapa dia demi melihat senyuman di wajah Nabi. Sampai tak tu tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, yang kadang-kadang kita kecilkan nama itu, kita duk anggap orang lain duk cari wali lain, padahal ini sebesar-besar wali selepas Rasul, Sayyidina Abu Bakar. Tapi kita kurang dendangkan nama itu tuan-tuan. Kurang dendangkan nama itu. Sebab tu ada satu pepatah daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mengulas tentang Nabi Khidir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan Al-Khidir itu, kalau dia Rasul, dia tidak lebih daripada Muhammad. Dia tidak lebih daripada Muhammad. Maksudnya Rasulullah lebih lagi. Dan kalau dia wali, dia tidak lebih daripada Abu Bakar. Abu Bakar lebih lagi. Tapi kita tak berapa ramai mendendangkan biografi Sayyidina Abu Bakar. Pasal dia tak rare orang kata. Tak ada cerita-cerita. Padahal Sayyidina Abu Bakar adalah wali. Wali yang sangat besar. Baik. Maka Allah pilih kita tuan-tuan. Hidayah keislaman tu kita dapat. Kita dapat. Allah kita minta hidayah, Allah kan bagi. Kisah pencari hidayah banyak sangat tuan-tuan. Salman Al-Farisi, panjang sangat saya nak cerita pun, nanti jadi 3-4 malam pula. Jadi tuan-tuan tahu dah kan, Salman Al-Farisi, pemuda daripada Parsi. Tak mau cerita juga. Pemuda daripada Parsi yang bapa dia tuksiak kepada gereja agama Majus, iaitu agama yang Zoroaster, agama yang sembah api. Bapa dia punya tugas adalah to ensure that api mega tu tak terpadam. Bapa dia tok siap. Dia ni anak tok siap lah. Maka bapa dia memang kepung dia, duduk di Parsi. Satu ketika bapa dia tak dan nak pi beli kayu api, bahasa mudah saja, tak nak pi beli kayu api untuk nak maintain api tu tak mau bagi terpadam. Tuhan nak kena jaga orang. Maka bapa dia kata kepada dia, ni Man, Salman Al-Farisi kan, Man, hampir di kedai ujung sana, hang tengok ada signboard sumbangan rahmah. Ada di sini saya tambah. Yang ni saya tambah. Hampir di kedai ujung sana, hang nampak ada signboard jual arang apa agak. Ni saya bahasa mudah nah. Hampir beli sah. Balik hang mai topak kat Tuhan kita ni. Nak padam lah. Dia ni jarang keluar rumah. Pasal apa dia jarang keluar rumah? Pak dia pastikan dia homeschooling. Sebab pak dia tengok dia cerdik. Pak dia takut kalau dia keluar dia akan jumpa benda lain. Jadi sifat pak dia tahu anak dia ni kalau cerdik lebih, takut dia bagus sungguh ataupun teruk sungguh. Sebab tu kadang-kadang pak dia kepung anak-anak ni pasal kes tu. Lepas tu dia homeschooling. Dia tak pernah keluar. Sekali pak dia tahan keluar pergi beli sat. Dia keluar tuan-tuan. Dia melintasi satu gereja orang Kristian. Duk semayang cara gereja lah.
Bila dia parti duk dengar, dia kata ini better than Tuhan aku yang aku duk sembah. Korang-korang hang tak nampak Tuhan tu, hang dengarlah ada kitab-kitab sikit. Berbanding api ni kucuk yang sepadam. Nampak dia cara dia boleh fikir. Maka 2, 3, 4 hari lepas tu dia duduk melewati kot tu. Dia curi-curi keluar sampai pak dia perasan. Pak dia ikat dekat rumah. Ni sama Al-Farisi ni. Nah, pak dia ikat dia dekat rumah, tak mau bagi keluar. Pasal pak dia takut dia boleh condong kepada Kristian tu dah. Nah. Dalam sirah kata dia tulis surat lempak agar orang Kristian ni baca kutip. Kalau aku hampa jumpa surat aku ni, hampa selamatkan aku. Kalau aku diselamatkan oleh hampa, aku janji akan ikut agama hampa. Depa bebaskan dia. Depa pergi adalah plot depa rancang, orang keluar dia lari daripada rumah dia. Kidnap dia keluar daripada pak dia. Dia terus dia tanya kepada penghulu-penghulu kawasan Farisi, orang gereja tu, kat mana nak belajar agama ni level paling tinggi. Maka depa kata kepada dia, pi Syam, Syria. Syam tempat ulama berkumpul, ulama Kristian, ulama Nasara. Syam lah dah. Syam lain, Syam pergi JC. Syam. Apa namanya? Syria, Jordan, Palestin, Syam. Maka dia terus pergi Syam. Terus pergi berguru di sana, tuan-tuan. Orang kalau mencari hidayah macam tu, no? Sifat orang dapat Islam secara waris dengan Islam yang ditebus dengan pencarian beza, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat Malaysia. Profesor apa? Farid Ravi antaranya kan, yang pergi sampai ke Jordan belajar sampai dapat Profesor Madya, lebih daripada kita lagi. Mufti Ismail, memang Islam dah. Suhaib Webb, ingat tak? Besar ingat ada nama. Yang cari Islam, Imam Suhaib Webb tu. Suhaib Webb, satu lagi Yusuf Estes. Nah, yang dicerita dia ni antara pemuka besar Kristian. Akhirnya dia tak tahan nak buat apa dah. Dia atas hidup dia kosong sampai dia tahan. Dia nak letak kepala dia atas tanah. Dia rasa masa dia belum Islam. Bila dia letak kepala dia atas tanah, baru dia rasa puas. Dia kata, God, if you there, answer me, dia kata. Barulah dia rasa keislaman itu. Oh, hebat tuan-tuan. Kisah para pencari ni, Allahu Akbar. Beza dengan kita yang buka-buka mata, terima Islam lah. Kan? Beza lah. Allah bagi free. Baik. Maka sama Al-Farisi semangat, tega dia sampai tengah tu. Maka dia pergi sampai ke Syam. Nak lari pada pak dia sama. Dia mengguru dekat Syam dengan Tok Orang nombor 1 dekat Syam pada ketika tu. Kalau dalam bahasa moden kita Pope lah. Tapi Pope ni untuk Katolik ni. Dan tapi maksudnya istilah nombor 1 Kristian. Maknanya dia mewarisi lidah Tuhan dalam istilah Kristian begitu. Kalau nombor 1 ni. Kalau kita tak kata gitu, kita cuma kata pengurusi Persatuan Ulama Sedunia macam tu. Yalah, manusia ke. Dia pun ni tak. Kalau dia pegang kedudukan itu, dia mewakili lidah Tuhan. Dia kerja, dia jadi orang tu punya PA, belajar. Bila tok guru Kristian nombor 1 dekat Syam tu mati, semua orang teriak, dia tak teriak. Boleh ke cerita ni? Jadi panjang. Tak apa cerita. Boleh pasal ni saya cerita ni. Tak usah saya cerita bila menjadi panjang. Tak apalah. Tak ada kita sama minggu depan. Bulan depan lah. Semua pakat teriak. Abu Zah tak teriak. Padahal tok guru dia, ayah anda dia, murabi dia. Maka dia pun kata kepada dia, dia kata apa pakai teriak, aku tahu rahsia dia. Dia ni tok guru nombor 1, bukan kata cekai-cekai ni dah. Terkejut, hang hina ulama. Selama ni hang duduk berguru dengan dia, bagi hang makan, dia asuh hang, dia belah hang orang luar duduk dengan orang kami. Hang boleh kutuk ulama. Dan dia kata, hampa tak duduk dengan dia macam mana aku duduk dengan dia. Hampa main salam, dia cium tangan, hampa balik, aku duduk dengan dia siang dan malam. Minta maaf. Ni sirah sebut. Buka Sirah Alamin Nubala Imam Zahabi, dia ada riwayat kisah ni berlambak. Buka Isabah fi Tabi'is Sahabat Ibn Hajar Al-Asqalani sebut. Semua kisah sahabat sebut tentang Salman Al-Farisi. Dia kata apa? Tok guru yang hampa duk puja ni, hampa main salam, dia cium tangan, hampa balik selesai. Aku menghadap dia siang dan malam. Aku tahu. Mana pergi segala infak hamba? Mana pergi segala duit ringgit yang hampa dah bagi atas jalan agama? Semua dia sapu kat dia. Semua dia sapu kat dia. Dia simpan di bawah harta. Aku simpan, aku tengok tempat yang disimpan duit. Tak percaya je ikut kopi. Baru dia pergi ikut, dia pergi tengok tu dia harta yang selama ni orang infak, orang wakaf dengan niat lillahi ta'ala, dalam bahasa Kristian lah. Niat sungguh-sungguh nak tolong ulama, rupanya dia kedarah kat dia seorang masuk poket peribadi dia. Orang yang duduk dekat dengan dia faham. Orang yang duduk jauh tak faham. Orang kata, oi, tak apa. Tapi kita bukan suruh pergi korek. Tapi bukan suruh biar. Kita faham maksud saya. Korek pun tak payah cari, tapi jangan duk biar sangat lah. Sistemkan kita punya undang-undang itu. Saya tak tahulah negara kita nak jadi apa. Nak ceramah pun perlu tauliah, nak buka sekolah tak perlu apa-apa. Ini satu sistem yang tak tahu.
Kita nak kuliah 30 minit, orang nak tauliah tidak jangan cakap. Tapi kita nak buka sekolah yang nak pastikan masa depan budak tu nak jadi apa, kita tak perlukan apa-apa sijil. Itu realiti dekat Malaysia ni. Hakikat dia. Kita sedang memperjudikan nasib dan masa depan anak-anak kita ni. Tambah-tambah sekarang ni sistem Kementerian Pelajaran ni kadang-kadang kita rasa macam karut lah. Jadi kita ada second option. Dan second option itu orang akan berlumba-lumba nak pergi jadi second option itu sebab orang tahu orang akan cari peluang kedua tu. Option kedua tu. Yang akhirnya semua orang akan berlumba-lumba buka. Saya bahasa mudah macam ni lah. Bazar Ramadan ni orang akan pergi beli lauk juga. Kok mana pun. Jadi orang yang tak pandai masak, dia pun nak buka juga kedai. Jadi lagu tu lah. Maknanya bila orang tak larat dengan sistem pendidikan sekarang yang berat, orang cubalah cari second option, alternatif, sekolah lain. Memanglah ada ahli-ahli yang buka, tapi orang lain yang merasakan aku nak buka jugalah, dia pun buka. Maka akhirnya berselerak habis lah ni. Berselerak habis sistem kita. Ni kes buli tak terkira lagi. Buli ni saya ingat kita Malaysia kena sampai satu tahap. Bila sampai buli ni jadi sistem, ada perlindungan orang besar. Sejauh mana kita nak nafi, kita tak boleh nafi. Saya tak boleh cakap ni kes mahkamah, tapi kita tak boleh nafi lah tuan-tuan. Orang kata apa? Saya nak kata macam mana? Baur tu ada. Sejauh mana kita cuba bersangka baik, kita tak boleh sangka baik. Saya selalu kata kawan-kawan dengan cakap bahawa ni kes mahkamah. Tapi dalam hati seorang-seorang kita rasa macam lah, ni tak kena ni, pasal apa ni tanam cepat sangat ni. Dia mula nak main lagu tu. Pasal apa ni dia ni pindah sekolah? Pasal apa dia ni tak kata apa? Dia jadi geram tuan-tuan. Kes dulu di UPNM berapa banyak. Ya baru ni pula. Lepas tu kita rasa macam satgi terlepas. Satgi hukum sat orang jadi lega 2-3 bulan, lepas tu dikurangkan hukuman. Kita jadi sakit hati tuan-tuan. Sakit hati. Saya ingat buli ni Malaysia sampai tahap kena buat Suruhanjaya buli. Suruhanjaya buli. Maknanya tak ada orang yang above Suruhanjaya. Hang anak menteri ke, anak dari VIP ke, anak politician ke, anak pegawai pendidikan daerah ke, you terlibat. Anak raja sekalipun you kena. Pasal sakit hati sungguh-sungguh lah. Benda-benda buli ni kita geram. Tak boleh geram. Geram satu pasal buli. Yang kedua bila ada usaha nak tutup tu yang jadi lagi sakit hati tu. Ni tak kata kat Malaysia. Ni kata kat Malaysia senang. Bunyi pun. Pasal bukan sekali. Itu yang media cover. Yang media tak cover, yang kita dah hadap sejak kecil. Ni semua ada pengalaman ni. Yang kita pernah hadap. Saya pernah hadap dulu. Bukan saya lah kes sekolah. Tak mahu sebut lah. Tapi bila melibatkan orang politik, orang ni yang ada jawatan, bohong ya. Kita berkata belakang kita cikgu ada NUTP lah. Tak bohong. Belah berhadapan dengan orang politik sekecil-kecil pangkat pun dia akan menang tuan-tuan. Tak mahu sebut. Dia akan menang kalau dia orang politik. Walaupun sekadar dia ketua cawangan, ketua cabang, ketua pemuda. Minta maaf sebut no. Sebab kita pernah jumpa kes macam tu. Kita pernah hadap kes macam tu. Sakit hati. Tambah kalau orang tu dia jawatan menteri ke, elit bangsawan mana-mana, tak tahu lah. Minta maaf sebut. Minta maaf kata lah. Jadi kita kena pergi sampai tahap Suruhanjaya lah. Tapi tak mana lah. Tak apa. Dia pun terlepas dunia. Akhirat dia pun tak terlepas. Wallahi dia pun tak akan terlepas. Baik. Abu Zar tadi. Minta maaf. Saya tak boleh bab-bab duit jadi geram. Maka tuan-tuan, Abu Zar kata kepada pondok Kristian dah bagi duit banyak-banyak ni, dia kedarah kat dia seorang. Yang apa duk seronok lah, lega lah, kami mapak di sana ni, dapat infak, dapat wakaf. Tapi tu kan tak dapat. Dalam konteks Islam ni dapat lah, kita tak boleh nilai orang. Kita atas niat kita. Al-umuri bimaqasidaha. Dia akan dinilai atas niat kita. Cuma dia akan tanggung dosa dia menipu. Kita, walaupun kita bagi dengan niat ikhlas, infak, InsyaAllah kita akan dapat. Cuma dia akan tanggung. Dia tak akan terlepas kerana dia menipu. Baik. Maka tuan-tuan, kepala Kristian ni bila jadi macam tu, bila dibuktikan semua harta-harta tu dah buktikan, okey, barulah orang percaya. Barulah orang pun tak respect dah dekat Tok Guru mati ni. Dia lantik pop yang baru. Bukan pop lah tuan-tuan, saya sebut pop lah, bahasa mudah. Tok Guru Kristian yang baru. Naik. Masa ni Kristian Timur lah, bukan Kristian Barat. Kristian Barat dah tak ada dah zaman tu. Ini dah tahun 600 Masihi dah. Baik. Naik Tok Guru yang baru, maka dia pun jadi anak murid Tok Guru ni. Berguru dengan Tok Guru ni. Berguru sungguh-sungguh. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, aku tak pernah jumpa orang yang paling baik atas dunia lebih daripada Tok Guru ni, yang kedua ni. Sampailah aku jumpa Rasulullah SAW. Maknanya yang Tok Guru kedua ni bagus. Dekat-dekat Tok Guru tu nak mati, Tok Guru tu pesan kepada dia, wahai anak, jangan hutang ni dah. Kristian dah rosak dah, dia kata. Hampir di mana? Lepas
lepas ayah anda tak ada, hang hijrah lah pergi ke Amuriyah. Di sana ada seorang lelaki yang dia pegang purely Kristian. Maksudnya bukan Kristian lah, nama Islam lah, Islam. Maksudnya saya terjemah dalam bahasa saya katakan Kristian muwahhidun. Saya dah tulis buku sekarang tentang Yahudi dan Kristian. Jadi saya nak bagi faham Kristian era itu, era Rasulullah baru nak jadi Rasul. Depa ni tak sampai hidayah lagi, tapi depa ni ikut Nabi Isa, Nabi Isa tak ada, tapi depa ni tak syirik Allah. Saya katakan depa ni Nasara muwahhidun. Kristian yang sembah Allah Isa. Ada tapi tak ramai. Sebab tu guru dia kata jangan duduk tani dah. Sini dah ramai rosak ni, dah pakai Trinity dah. Hampir dekat Amuriyah. Maka dia pergi dekat Amuriyah. Dia pergi berguru dengan Tok Guru tu punya lama. Sampai dekat Tok Guru tu hidung pun dah jatuh dah. Dia kata Tok Guru nampak hidung jatuh dah. 3 kali Jumaat jalan ni. Tok Guru hal lepas pesan kat saya dah. Suruh main cari Tok Guru. Kalau Tok Guru ni tak ada, saya nak pergi mana? Maka Tok Guru ni kata kalau aku tak ada, hampir dekat Nasibin. Ada seorang lelaki. Dia saja yang pegang macam mana kami pegang. Kristian, tapi Kristian muwahhidun yang sembah Allah Isa, yang Nabi Isa itu Rasul bukan Tuhan. Islam lah senang abang. Maka dia pun berhijrah pula pergi ke Nasibin. Nampak tuan-tuan? Pencari hidayah. Hijrah pergi Nasibin. Berguru dengan Tok Guru kat Nasibin ni. Berguru sampai hidung jatuh. Berguru sungguh-sungguh ni. Maka dia kata kat Tok Guru tu nampak hidung pun pelan-pelan jatuh. Ni saya tambah lah tuan-tuan, hidung jatuh nak, jangan cari sungguh. Tak jumpa. Ni nak abang kata di hujung usia dia. Sakit dah. Maka Tok Guru ni kata, dia kata pada Tok Guru dia, saya dah melewati 3 orang Tok Guru dah. Kan? Tok Guru ni pun nampak tak lama dah. Lepas Tok Guru tak ada, mana saya nak sambung mengaji. Dia macam Mat Piramli kan, Tan Sri Piramli Perli kan. Alif, Ba, Ta. Lepas tu, sampai huruf ni sajalah, Tok Guru kita mati ke Ramli. Kan? Tak sambung dah. Ni dah. Lepas tu, sambung lagi. Nak sambung di mana? Kata Tok Guru dekat Nasibin ni kata apa? Aku mati adalah sebagai tanda lelaki yang kita duk tunggu tu dah sampai ke bumi itu. Maknanya lepas aku mati, tak ada atas dunia ni yang macam kita. Melainkan hang kena ikut lelaki itu. Lelaki mana? Lelaki yang kita semua duk tunggu selama ini. Ahmad. Rasulullah lah. Muhammad SAW. Yang Allah sebut dalam Quran, Nabi Isa kata apa? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya humut Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu Nabi Isa kata akan datang rasul selepas aku, namanya Ahmad. Ahmad tu Muhammad lah. Maka semua orang tunggu sebenarnya. Semua orang tunggu. Orang Yahudi pun tunggu. Sebab tu orang Yahudi ada satu kemahiran tengok bintang. Nama bintang tu Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Depa saja kenal. Bila bintang tu berkelip, mereka tahu Muhammad itu telah lahir. Mereka tahu, kita tak tahu. Orang Arab tak tahu, orang Yahudi tahu. Tapi mereka tolak Rasulullah kerana mereka tu resis tu ya. Baik, sama orang Kristian. Maka Salman Al-Farisi ni pun dengar cerita lagu tu. Tempat tu di mana wahai Tok Guru? Maka Tok Guru kata tempat itu adalah kawasan bukit berbatu di antara 2 lembah. Dia tak abang nama Madinah, tak abang nama Yasrib. Yasrib tak terkenal. Yasrib tidak ada dalam list. Backpackers takkan pergi Yasrib. Yasrib ni kota yang penuh dengan penyakit. Tuan-tuan, Madinah kota yang penuh dengan penyakit. Orang tak mau pergi Madinah. Yahudi yang pergi Madinah zaman tu. Pasal Yahudi ni tak ada, orang tak suka. Yahudi ini sampah. Siapa pun tak suka. Terbuang, tersepak ke sana sini. Mereka duduk di Madinah. Dan memanglah mereka pun nak pergi Madinah juga. Sebab Nabi itu kan sampai pergi Madinah. Tapi yang pastinya Yathrib adalah kota yang penuh dengan penyakit. Sebab tu bila selepas sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, Abu Bakar jatuh sakit demam, Sayyidina Ali sakit kaki, Bilal demam-demam, tak tahan dengan udara Madinah sakit. Nabi tengok para sahabat. Bila keluar di tengah malam Madinah, tengok bulan, tengok langit, dia doa, dia kata inna sama'a Makkah ajmala min sama' huna. Sesungguhnya langit Mekah lagi cantik daripada langit Madinah. Sedih. Abu Bakar demam tuan-tuan, tak keluar rumah, demam, sakit. Udara Mekah jauh lebih indah pada udara sini, Bilal kata. Nabi dengar, Nabi doa. Allahumma habib alaina al-Madinah ka hubbina bi Makkah aw aksar. Ya Allah, cintailah kami kepada bumi Madinah ini seperti mana engkau telah cintakan kami kepada Mekah, bahkan lebih lagi pun tak apa. Allahumma barik sa'ahum, berkatilah takar-takar mereka, wa muddahum, dan timbangan-timbangan mereka, wasahhahu, dan sihatkanlah bumi Madinah ini, dan hapuskanlah
ambillah penyakit ni, waja'al tahu ila Juhfah, dan lemparkanlah dia ke Juhfah. Juhfah ni satu sempadan dekat Madinah. Keluar penyakit dekat Madinah ni, lempar dia ke Juhfah. Ya. Wa anqul hamaha ila Juhfah, Nabi kata dalam hadis. Ambil penyakit yang dekat Madinah ni, keluar pergi ke Juhfah. Juhfah ni sempadan. Dan dalam riwayat kata Nabi mimpi. Lepas pada tu Nabi melihat seorang perempuan pakai baju hitam, kulit hitam, keluar dari Madinah pergi ke Juhfah. Dia jadi petanda yang penyakit tu dah keluar. Lepas tu Madinah jadi subur. Ke subur macam mana? Udara dia syifa. Nah, tuan-tuan, semua yang pernah pergi umrah kan? Madinah dia tenang. Nah, yes, Mekah adalah tempat bumi tanah haram, bumi paling mulia. Tetapi Madinah ni dia lebih sentimental. Dia rasa sebab ke mana tu tahu. Dia rasa tenang kan, dia feel kan. Madinah. Dan akhirnya Nabi wafat di Madinah. Madinah dia lain. Baik. Mekah adalah apa? Mekah dia kasar, dia tough. Ya tuan-tuan. Siapa yang pernah pergi umrah kan? Mekah ni dia keras. Madinah dia lembut. Dia ada nilai kelembutan itu. Baik. Kat mana tadi? Mekah sama Al-Farisi. Panjang sama ni. 9 tau. Baru peringkat kedua. Baru baris kedua. Sama Al-Farisi pun dia bawa kambing-kambing dia. Dia bawa kambing-kambing dia. Main mana pula kambing Ustaz? Ni satu lagi sistem pendidikan negara, Menteri Pelajaran kena dengar. Setiap budak-budak yang masuk bersekolah dekat sekolah madrasah Kristian ni, dia pakai dibekalkan kambing, sekok, sepasang ke sekok, saya tak pastilah. So, you gunakan kepakaran you nak buat apa? Jadi saya dah sebut lama, kelas buka sekolah saya nak buat macam tu. Masuk daftar bayar yuran, nak kambing sekok. Hang buat lagu mana pun. Bagaimana dia nak negotiate dengan member dia? Member dia dapat betina, dia dapat perempuan. Kita nak share dia orang, bagi bernikah Ustaz. Anak nak bagi macam mana? Siapa nak bela? Nak masuk kelas mengaji lagi. Siapa nak tengok kami petang ni? Siapa macam tu. Dia pun dijaga. Maka tahun kedua berkembang jadi 5 ekor. Tahun ketiga berkembang jadi 10 ekor. Tahun keempat berkembang jadi. Habis belajar buat ulang kambing dekat 30 ekor. Kita habis belajar buat ulang hutang 30,000. Beza tak? Beza. Sistem kita. Bukan kita nak merendahkan sistem kita, tapi saya ingat sistem zaman dulu ni patut dah tak sesuai dah. So saya kena blok. Kenapa? Butuh kerajaan. Kalau saya kena blok. Serius? Tak apalah. Dia kena blok ni. Tak apalah, sistem. Sistem itu menyebab, tapi puji je tadi tu. Sistem kita jadi macam tu tuan-tuan. Kadang saya rasa macam kawat ni bagus, tapi tu suara kawat sangatlah buat hitam ya. Bagilah benda lain pula. Patut-patut padan lah. Ni sampai kawat irama. Bagi saya membentuk disiplin betul lah, tapi ada limit lah. Kadang-kadang kita rasa je persatuan ni tak kena kot, tak menambah apa, melainkan buang masa. Setuju lah saya kadang-kadang. Dalam pendidikan ni ada subjek, ada benda yang kita rasa macam benda ni buang masa, baik angkat 3 benda lain, baik antanam saya, dapat ke hasil. Tapi kita tak mau. Kita tak mau pergi ke arah tu. Kita nak jadi sistem yang ikut lapuk zaman tu. Kita menjadi orang yang pusing ke belakang je jalan mengundung. Ikut hal lama jalan belakang. Jadi macam tu. Ya, baik sambung. Tak apa. Ni tak boleh dah ni. Tutup kan. Baik. Maka tuan-tuan, Salman Al-Farisi pun disiapkan kambing ni, saya hadirkan Salman Al-Farisi ni. Betul yang ni kita sambung bulan depan. Salman Al-Farisi jumpa satu kelompok peniaga, tanya dia, pakcik tahu tak kawasan yang bukit-bukit lembah, 2 lembah yang bukit berbatuan? Orang geng batu ni, geng-geng peniaga ni kata, siapa? Saya nak pergi situ. Berapa ringgit? Dia kata, dia berkata, berapa ringgit boleh bagi? Dia kata, saya boleh bagi semua kambing saya. Bawa saya pergi situ ya. Maka geng-geng ni pun ambil dia, bawa dia. Tak bawa dia pergi dekat situ. Dia pun bawa dia pergi jual dekat Iraq. Ada setengah kata dekat pasar Rikas di Iraq lah. Ada kata Rikas tu bukan di Iraq, tapi tak apalah, jual dekat Iraq ni jauh. Dah lah balah kambing dia, tipu dia, pergi jual dia pula. Zaman tu pun ada orang jahat dah ambil kesempatan. Tetapi dengan asbab dia kena jual kat sana, Tauke seorang lelaki Yahudi Madinah ni, dia pergi beli pasar tiap-tiap bulan pergi situ, pergi beli orang. Pergi beli orang, macam MZin duk jual ni marginal tu kan. Dia pergi beli orang. Maka dia pergi beli sama Salman ni dan dia dibawa pulang ke Madinah. Tak gaduh cari dah. Tu bos dia yang pergi ambil dia bawa balik. Benda yang dia sangka ujian dia kena jual, rupanya itulah rahmat untuk dia.
Ya, kita kena lempak habis sekian-sekian tempat. Kita rasa sakit, sedangkan itulah nikmat Tuhan nak bawa kita pergi destinasi kita sebenarnya tanpa perlu kita bawa sendiri pun. Ha? Akhirnya dia sampai ke Madinah. Apa dia buat? Bulan depan kita cerita lah, sambung-sambung hadis ni. Ingat tuan-tuan, Allah bila dia buat sesuatu kepada kita itu pasti ada sebab. Tadi saya nak ada satu ungkapan yang berbekas di hati saya dengar. Ketika mana kita sihat, dan nak cerita tentang takdir Allah ni, ketika mana kita sihat, kita duduk dengan nikmat Allah. Dia tak? Bila mana kita sihat, kita duduk dengan nikmat Allah. Bila mana kita sakit, nikmat tu dah tak ada. Tinggal apa? Tinggal Allah saja. Bila mana kita sihat, kita dengan nikmat Allah. Bila mana kita sakit, kita dengan Allah. Itu nikmat yang lebih besar. Allahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa yaqdal muslimin wa malakatul muqarrabin wa ahdina fi datil arifin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.